Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut ialah merupakan video panduan untuk guru prasekolah. Okey, sebagaimana yang anda nampak, ini merupakan dashboard utama lah untuk guru prasekolah. Okey, first kali cikgu-cikgu kena tetapkanlah nama kelas. Klik simpan. Bila dah tulis, klik simpan. Okey, tetapkan kitaran page. Kita klik pada simbol kalender ni. Kita mulakan. Okey, klik simpan. Okey, dan okey, bila ni dia akan keluar sebab page guru prasekolah dia mengikut hari berbanding dengan guru akademik biasa yang mana dia mengikut subjek dan masa yang tertentu. Untuk guru prasekolah saya difahamkan dia jadualnya mengikut hari. Jadi sebab tu bila saya tetapkan 11 bulan 1 dah, ni ialah tarikh yang backdated lah, so yang tertunggak. Okey, ini pula yang perlu diisi pada minggu hadapan. Okey, ini RKR page. Okey. Jadi benda pertama sekali yang perlu anda buat selepas tetapkan nama kelas dengan tarikh mula kitaran, kita kena klik pula pada jadual waktu. Okey. Dalam jadual waktu ni kita boleh tengoklah. Okey, yang ini merupakan blok masa yang saya tetapkan. Okey, rakan-rakan guru prasekolah boleh tetapkan blok masa mengikut blok masa jadual masing-masing. Okey, sebagai contoh, kalau kita mulakan kat sini, kita klik pada atur masa klik pada atur masa. Okey, kalau rakan guru bermula pada pukul 7 suku 7.15, so klik pada 7.15. Okey, contoh sampai pukul 7.45, betul tak? Okey, sebagai contoh kat sini. Okey, pastikan AM Okey, klik simpan. Nampak tak? Dia akan bertukar macam ni. Dan bolehlah buatkan dia punya masa tu mengikut jadual rakan-rakan guru Okey, pastikan AM Okey, kat sini saya betulkan balik. Okey, pukul 8 AM. Okey, jadi kita klik simpan. Okey, inilah dia 7.30 sampai pukul 8, sampai pukul 8.30. Okey, dan macam mana pula cara nak isi nak plotkan jadual? Okay, first kita klik isi jadual. Okey, nampak bila kita klik isi jadual, maka kita boleh plotkan jadual ni. Okey, klik pada hari Isnin pukul 7.30. Okey, bulan awal. Okey, dan yang ini kita buat buat aktiviti luar fizikal. Aktiviti pembelajaran. Okey, ni rehat. Kita pilih rehat. Okey, yang ini kita buat aktiviti pembelajaran. Sebab buat pendidikan Islam. Aktiviti pembelajaran dan penutup. Okey. Okey, jadi inilah dia. Okey. Kita rakan-rakan guru buatlah sampai habis jadual ni, plotkan jadual dan klik selesai dan kunci. Okey. Jadi kita tengok dulu, kalau hari Ahad dengan Isnin kita dah buat kan. So nampak dia akan keluar dah dalam slot pembelajaran ni. Apa dia? Sebagai contoh, kalau bulan awal dia tak ada aktiviti, dia tak ada objektif apa semua. Refleksi pun tak ada. Okey, kalau ini aktiviti pembelajaran, aktiviti luar ada standard kandungan, objektif, impak. Pelajaran pun ada standard kandungan, objektif pembelajaran, impak. Kalau rehat pun tiada, cuma ada aktiviti sahaja. Lepas tu aktiviti pembelajaran, okey, ada standard pendidikan Islam, ada standard, objektif, aktiviti, impak, refleksi slot. Inilah aktiviti pembelajaran, dan penutup pun cuma ada aktiviti sahaja. Okey, jadi kita tengok dulu. Okey, kita test buat RPH. Okey, kita klik dulu. Okey, contoh haiwan. Okey, lepas tu kita klik aktiviti, set induksi sebagai contoh. Okey, ini aktiviti luar fizikal. Kita boleh guna butang jana. Okey, kita ada fizikal dan kesejahteraan diri. Kita pilih ASK, kita pilih SP dan kita klik tambah kesenarai. Anda kata kalau rakan-rakan guru nak buat dua, okay, kita boleh klik tambah. So akan ada dua lah untuk buat. Okay, contoh kalau nak tambah satu lagi untuk kognitif. Okay, so kita buat aktiviti fizikal bersama kognitif. Ini dia.
Dan kat sini ada butang buang lah kalau rasa tak sesuai. Okey, dan bila kita klik jana, okey, dia akan bagi dua ni lah. Dua standard, dua objektif pembelajaran dan aktiviti dan impak. Okey. Jadi ini dia. Dan begitulah seterusnya. Okey, kalau kat sini pun boleh nampak BBM dan refleksi telah diisi. Okey, kalau rasa nak ubah pun boleh, sama ada secara manual ataupun secara auto. Okey, kat sini ada dia punya dia punya template dia lah. Okey, jadi bila dah siap semua ni, okey, kita boleh klik simpan. Okey, bila klik simpan, maka akan ada ni lah. Kalau rasa rakan-rakan guru rasa nak buat nak ubah sesuai, boleh klik, sama ada klik sini, tekan edit, ataupun rakan-rakan guru boleh terus je tekan dekat edit dekat sini. So boleh ubah lah mana yang rasa tak, yang mana yang memerlukan perubahan. Okey, so bila klik simpan, okey, nampak dia akan keluar dekat archive ni. Inilah bentuk RPH rakan-rakan guru. Okey. Jadi bila kita nak hantar RPH, okey, first kali kita kena ni lah, klik isi, kemudian siap untuk disahkan, klik simpan. Okey, baru RPH dapat dihantar. Okey, kita klik sini dan klik hantar. Okey, jadi kita klik pertama. Okey, ini dia. RPH dah dihantar dan menunggu untuk saya makan. Okey, jadi ini ialah panduan untuk guru prasekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.